Okay, let's go. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya Allah telah memberikan kita kesempatan dan nikmat untuk kita beri nyawa dan peluang untuk kita berada di dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kita baru saja lepas melalui itu hari itu Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila kita lepas daripada melalui Maulidur Rasul, kan? Maulid ni apa? Kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi adakah kita melihat kita datang melalui saatnya Maulidur Rasul itu sekadar cuti umum saja, balik kampung, penuhkan highway, kan? Kan? Kalau tol Gombak tu, mak mertua saya dekat Gombak tu kan. UAE tu kalau memang cuti tu penuh lah, Jumaat dah penuh dah. Ada Maulid Nabi pun, Maulid Nabi kat situ lah. Kan, memang penuh kan. Orang Pantai Timur suka balik kampung. Banyak orang Pantai Timur ni kan? Banyak orang Pantai Timur lah. Tapi orang Jenaris tak banyak kot. Banyak zikir kan. Banyak selawat kan, insya-Allah. Tapi kalau cuti kan, satu hari cuti mesti jamnya Tol Gombak tu. Jadi rumah mertua tu lalu dekat Kampung Pusu tu, memang lalu lah kat UAE tu, memang nak masuk, nak selekoh tu je. Tunggu tu kan 1 jam 2 jam juga. Dekat selekoh tu je, nak selekoh depan tu kata kenapa tak boleh terbang sikit tu, naik atas sikit, kau nak gigi je. Sebabkan dekat Tol Gombak punya jam kan. Cuti tu mesti akan berlaku ni. InsyaAllah orang Pantai Timur, insyaAllah. Jadi kita tuan-tuan, adakah melalui cuti melalui Maulidur Rasul itu sekadar cuti semata-mata? Tapi sebenarnya tuan-tuan, apa yang paling penting, 2 tahun lepas saya pernah buat macam survey tuan, bila sebelum Maulid Nabi ni, kita pergi jumpa dengan orang Bangi tuan. Pergi jumpa dengan orang Bangi tuan. Pergilah buat macam kata waktu tu, buat macam konten tuan. Kan? Konten ni tapi tak berlakon ni. Ni betul-betul real je. Datang depa jumpa, nampak janggut panjang sikit, pergi tanya, Assalamualaikum Haji, panggil Haji tuan. Sebab kita muliakan dia. Belum lagi pergi haji. Okey, belum pergi, tak apa. Assalamualaikum tuan. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam tuan. Janggut pun dah berubah sikit, nampak warak kan. Ni nak Maulid Nabi ni tahu tak? Ya betul. Macam mana Maulid Nabi ni? Nabi lahir kat mana? Dia pandang lama. Tanya saya? Tanya saya kan. Dia tanya saya, umur 40 lebih kan, nak kat 50 saya kira lah. Tanya Maulid Nabi lahir kat mana? Fikir tu kan. Madinah tanya. Nasib tak jalan dekat Riyadh. Kan? Dia main bantai Arab Saudi ke kan. Tak dapat jawab. Saya tanya majority, saya ada beberapa soalan. Soalan simple je. Wahyu pertama turun bila? Saja buat soalan tu. Wahyu turun pertama kan? Wahyu pertama turun bila? Masa usia Nabi 40 tahun. Itu pun tak boleh jawab. Adalah mungkin dalam 20% hingga 30% yang boleh jawab. Yang perempuan pakai tudung, yang lelakinya janggut panjang, orang Islam. Barangkali nama Muhammad di hadapan. Barangkali nama Muhammad. Tapi tak nak tanya kan tanya malu sendiri. Kan? Tapi boleh cakap 20 hingga 30%. Itu orang kata orang Bangi tu kota ilmu tu, tempat ilmu banyak tu kan.
Tapi itu kalau orang Kajang mungkin lebih lah. Orang Kajang banyak dengan kuliah mungkin banyak sikit kan. Nanti kita try lah tahun depan ke orang Kajang pula kita try. Tengok-tengok keluar-keluar kan. Tapi kalau jumpa muka depan-depan ni kita tanya soalan susah sikit lah. Sebab selalu datang kuliah kan. tak adil lah tanya Nabi lahir kat mana kan. Tanya soalan susah sikit. Jadi kita try buat saja je buat tengok kan. Saja nak tengok kan. Siapa dapat tu 20-30% saya kira. Siapa dapat jawab RM10 dapat. Okey lah. Kan RM10 dapat macam tu. Abang Grab pun dengar RM10 turun kan. Turun motor. Dah tak dapat jawab ke? Aduh, segeras kan. Buka helmet saya jawab. Tak jawab lah soalan. Saya ingat isteri pertama Nabi tu tak boleh jawab. Dia ingat isteri dia je apa. Okey. Mam bini dia kata jangan ingat nama orang lain, ingat nama aku je. Tu memang ingat nama dia, nama bini Nabi tak ingat. Allah. Jadi kita benda-benda macam ni kita kena tahu bahawa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini kita kena sentiasa ingat Nabi Allah. Kita kena ambil tahu Nabi. Sebab Nabi ni adalah makhluk Allah yang paling mulia yang Allah ciptakan. Kalau kita tengok malaikat itu mulia, tapi Allah lebih muliakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok Kaabah itu mulia, tapi Rasulullah lebih mulia lagi daripada Kaabah. Itu yang Allah muliakan kepada Sayyidina wa Habibina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi ini bukan diutuskan kepada manusia saja. Hatta tuan-tuan, ketika itu ada juga pokok pun hormat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau pergi dekat Raudhah ada tiang nama Muhallaqah. Tiang tu panggil tiang Muhallaqah. Yang siapa pernah pergi umrah tahulah kan. Dia tiang macam kata tiang kayu manis, bukan kayu manis yang bulat tu. Dia tiang ni yang kata diingat Nabi. Dia menangis. Kerana apa kan? Kerana Nabi tak menggunakan dia sebagai mimbar. Di kawasan dekat dengan tiang tahajud Sayyidatah Uswatun Aisyah radhiyallahu anha. Dekat, sebelah dekat sikit. Dapat peluang masuk Raudhah, sekarang senang pakai nusuk. Dulu siapa cepat dia dapat. Kan? Siapa kadang-kadang ada kesian yang tak kuat tu kan, ambil tak dapat lah. Kali ni semua pakai apps kan. So kalau siapa pergi lepas PKP ni senang ni masuk. Pakai visa umrah lagi dapat 2 kali masuk. Kalau visa turis boleh sekali masuk. Kalau nak masuk 2 kali, tolak orang yang pakai wheelchair. Dapat 2 kali masuk. Tu tips kan. Saya 3 kali masuk, tolak orang pakai wheelchair. Jadi boleh tolong orang Indonesia aku tolak kali. Dapat 3 kali masuk Raudhah kan. Dia tak check orang yang tolak. Orang tolak tak check. Kadang dapat lebih sikit dapat sembahyang depan tu. Dia bagi peluang sebab pakai wheelchair. Tapi kita niat awal jangan niat nak dapat masuk lah kan. Niat dulu kerana Allah nak tolong kan. Kesian haji. Kadang-kadang orang Indonesia kan dia tak ada orang Indonesia ni tapi kadang orang Indonesia dia orang pergi kan, kadang tak ada orang tolong dia. Kan ada yang jenis pergi dia sendiri yang pakai wheelchair tu dia tolak. So kita tolak kan untuk dia. Kering pacik tu, kulit pun kering nampak kesian dia tolak kan. So kita pun tolong dia. Memang tak tahu pun rupanya rupa tak check pula bagi masuk. Kita ingat nak suruh dia masuk sampai depan je. Kali dengan kita masuk, alhamdulillah lah. Walaupun muka tak sama macam Indonesia, okey lah sikit kan. Kira nampak ada Asia ke, kira nampak macam ayah ke apa masuk lah kan. So dapat masuk dalam, alhamdulillah. Jadi tapi tuan-tuan, satu benda kita tahu, pokok pun mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gunung pun bukan gunung, gua kan. Gua kan. Ataupun jabal, iaitu bukit Uhud, yang mana dia bukan manusia, tetapi dia mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di Madinah dia tak ada kahfi. Kahfi ni apa? Gua. Tapi bahasa Arab bagi ghar juga pun gua juga. Tapi dekat Madinah banyak ghar. Kahfi ni lebih besar. Kalau bahasa Arab bagi lebih besar. Lebih gua yang lebih besar. Macam Ashabul Kahfi. Siapa yang pergi dekat aman Jordan. Dia ada 2 pendapat. Satu kata dekat Turki, satu kata dekat Jordan. Tapi pendapat yang kuat kata di Jordan lah, di aman. Kan? Kalau siapa nak masuk, dia dekat dah dengan Palestin.
Sebelum nak masuk tu kan, border tu, so nanti ke Aman tu ada satu tempat masjid kahfi tu, yang mana kat bawah tu ada gua Ashabul Kahfi. So kalau masuk tu nampak kawasan kahfi ni, gua dia tu memang besar, yang mana dia boleh nampak lah satu orang kat ni duduk, satu orang pemuda kan, pemuda yang menyelamatkan akidah dia kan. Yang mana dia selamatkan akidah, maka satu orang duduk kat sini, satu orang duduk sini, besar. Dia bukan kecil. Tapi kalau ghar dekat Madinah, kecil je. Dia kecil je, boleh masuk mungkin 2-3 orang je boleh masuk. Sangat-sangat kecil. Itu beza antara, dia duduk masuk sama gua. Duduk masuk gua, tapi gua kecil dengan gua besar. Kan? Jadi dekat Madinah banyak ghar sajadah. Banyak. Dia kecil je. Jadi bila Nabi naik di ghar satu di Jabal Uhud, nama dia Ghar Maharis. Siapa pergi buat umrah tahulah. Naik dekat Ghar Maharis. Tapi kalau dalam package tu tak ada. Selalu ziarah tambahan. Dia mutawif akan masuk sebab dia tak pakai bas. Tak dia masuk pakai bas. Dia kena pakai coaster masuk. Sebab dia ada perumahan dia tu dalam simpit-simpit ni kan. Dia sempit. So dia kena pakai coaster. Kan? Tuan nak cari pergi umrah pun cari mutawif yang ada pengalaman sikit. So dia bawa jalan banyak sikit nampak. Jangan tengok package murah kan. Ini tengok package dulu kan. Tak apalah, saya dah biasa pergi dah. Pergi tengok-tengok mutawif pun tak ada. Pergi sana pening. Mutawif pun kata, saya pun pertama kali pergi sini. Saya pun pertama kali jam kepala lah. Tak dapat apa lah kita. Kita nak pergi sana, kita kena tahu. Kawan-kawannya dia 5 tahun ke atas, ada pengalaman sikit, dia bercerita sikit. So kita dapat menghayati tempat yang mana memang hadis sahih yang ceritakan bagaimana bukit Uhud. Kita tahu bukit Uhud sayang Nabi. Apa bukti dia? Nabi naik atas bukit Uhud ketika mana Nabi cedera parah. Nabi duduk di dalam satu ghar, nama dia Ghar Maharis. Bersama dengan siapa? Bersama dengan Abu Bakar, Umar dan Uthman. Waktu tu memang betul-betul kalau siapa pergi kat ghar tu, boleh muat 3 orang je dalam tu. 3 orang je boleh naik dalam tu. Boleh masuk dalam tu. Tak boleh lebih. Kena badan pula. Besar lagi, tak tahulah. Kita 2 orang je lah. Tapi kalau waktu tu masuk, memang sempit. Dan kita duduk tegak macam ni. Untuk masuk dalam ghar tu. Dan waktu tu, ghar tu, waktu Nabi naik atas itu, ada hadis yang sahih. Nabi kata, usbud Uhud fa innama alaika nabiyyun wasiddiqun wa syahidan. Kau diam Uhud, jangan kau bergoncang. Sebab apa goncang? Sebab apa dia goncang? Sebab bukit Uhud seronok Nabi naik atas dia. Seronok kan? Dia bergoncang. Nabi naik. Bumi tu. Hore. Lepas tu Nabi kata, usbud Uhud fa innama alaika. Kau diam Uhud, jangan gerak, jangan goncang. Kerana apa? Di atas ini adanya Nabi, Siddiqun, iaitu Abu Bakar wa syahidan, 2 orang syahid. Nabi dah tahu dah Umar dan Uthman akan mati syahid. Jadi bergoncang tak? Tak goncang. Sebab itu lepas tu Nabi kata hadis sahih kan, kalau tengok dalam kitab Fadail Madinah, Dr. Abdul Basit pun ada cerita bahawa ketika mana lepas tu Nabi kata apa kan? Nabi kata, siapa kan? Hadza jabal yuhibbuna wa nuhibbu. Sungguhnya bukit ni dia cinta kepada kita dan kita wajib cinta kepada dia. Umat aku kena cinta kepada bukit ni. Sebab apa? Sebab bukit ni pun cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukit ini juga cinta kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tuan-tuan jangan pergi, banyak yang tanya kadang kan, Ustaz, saya nak pergi Mekah, saya tak nak pergi Madinah, boleh tak? Sebab dia tahu Madinah tak ada umrah. Dia kejar umrah saja. Kan? So tak nak pergi tuan. Jadi itulah maknanya kita kena ada adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda kita cinta kepada Nabi, Syekh Muhammad Utsaimin menyebutkan ada 3 golongan yang kalau dia kata dia cinta kepada Nabi, yang pertama sekali dia kena kenal Nabi. Kenal tahu Nabi kan. Sirah Nabi tu sekat basic-basic dalam kepala dah ada kan. Sayang Nabi, tapi Nabi lahir tahun apa pun tak tahu. Ilek, tak tahu. Tanya
Nabi wafat umur berapa? Tak tahu. Hadis, 3 hadis kau hafal. 1 hadis pun tak hafal kan? Boleh 3 hadis boleh insya-Allah kan? Boleh kan? Boleh ke tak boleh? Boleh kan? Kalau tanya tu kalau tak boleh, tunjuk boleh tu kan insya-Allah. Kan 3 hadis kurang-kurang hadis. Sayang Nabi kan? Sayang Nabi mesti ingatlah 1 2 hadis, 3 hadis. Dalam kitab Arba'in kan? Hadis 40 tu 3 hadis. Paling-paling kurang la taghdab tak kata ingat. Jangan marah kan. Pendek jadi tu. Innama a'malu binniyat dah 2 dah. Kan? Sikit-sikit tu tahulah juga kan. Boleh tahu. Sayang Nabi. Kena kenal Nabi kan. Kena tahu kan. Kena dengar selalu baca kan. Kita kena selalu kan. Kalau orang kata cerita Nabi tu kita kena menghayati kan. Sayang Nabi kan. Dia kalau tak ada 3 ni dalam 1 hari, maknanya kita tak payah cakap kita cerita Nabi. 1 hari tuan-tuan tak tengok kisah Nabi, tak payah kata kita cinta Nabi. 1 hari tuan-tuan tak dengar sirah Nabi, tak payah kata cerita Nabi. Tu je. Kita sayang Nabi, kita kena ambil tahu. Setiap hari kita dengar cerita pasal Nabi kita. Saya tuan-tuan, buku Rahiqul Maktum tuan-tuan, 5 kali saya khatam. Alhamdulillah kan. Saya suka kan. Walaupun orang kata dia kalau Rahiqul Maktum, kalau kita arak dia pendek nipis je. Tak acah lah khatam tu kan. Tapi kita yang kita baca yang terjemah dia tu panjang sikit. Ada lebih kurang 800 muka surat. Tapi saya suka baca kan. Sebelum saya nak pergi umrah saya akan baca banyak. Sebab apa? Kita Rahiqul Maktum tu kitab yang terbaik, sirah yang terbaik yang boleh baca. Dia menang award Saudi bagi dia. Dalam 500 kitab kan. Ada macam-macam jenis kitab sirah. Kitab tu yang Saudi iktiraf sebagai yang paling sahih. Tapi ulama dia apa? Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Siapa ulama? Ulama India. Saja main-main ulama India. Sebab tu orang kata hadis banyak di India. Kan yang Maulana tu kan. Ingat hadis banyak di India. Memang tentang saya dulu belajar hadis, kata ilmu banyak sekali hadis di India. Banyak kan. Kan? Jadi tu Maulana Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Tapi dia bagusnya kitab tu menang award dan juga ditafsirkan tidak kurang 500 bahasa dah. Dan diulang cetak kan. Kita bahasa Melayu berapa kali cetak dah. Orang tu pahala mengalir. Subhanallah. Amalan apa kan? Tapi buku tu bagus baca. Kalau boleh letak kat rumah satu lah, sebiji. Kan? Tentu kalau baca Ibnu Hisham penat juga sebab dia banyak syair semua. Kan? Ibnu Hisham pun baca juga tapi dia banyak syair. Kan? Lepas tu dia banyak syair, dia ni balas balik syair, dia banyak guna syair. Sebab apa? Ibnu Hisham paling awal kali. Banyak kitab-kitab sirah akan rujuk Ibnu Hisham. Semua kitab-kitab akan merujuk kepada Ibnu Hisham. Okay? Ibnu Hisham ambil dengan Ibnu Ishaq. Banyak pendapat. Okay? Jadi nak katakan bahawa kita kena sayang Nabi, cinta Nabi, baca sirah Nabi. Saya kadang baca benda tu sama je dengar. Baca benda sama. Cerita pasal perahu, berampak dah, benda basic tu biasa. Tapi kita seronok kan. Kita seronok. Dan kita baca tu mesti ada benda baru kita dapat. Kadang-kadang ada nama sahabat ni kita tak pernah dengar. Masuk dalam satu benda. Dia seronok kan. Sebab apa? Kita sayang Nabi kan. Kita baca tu bayangkan Nabi ada depan kita kan. Kita bayangkan suasana tu kita ada di situ kan. Kita kan seronok kan. Dia jadi satu hiburan bagi kita kan. Kadang-kadang bila baca tu mengantuk, dengar pula cerita. Seronok. Itu tanda kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita Nabi tapi kita tak pernah dengar sirah Nabi tuan-tuan. Kemudian Syekh Utsaimin kata apa? Yang kedua, dalam satu hari kan, kalau kamu cinta Nabi, kamu kena berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sahih je, man salla alayya wahida sallallahu alaihi biha masyarah. Hadis riwayat Muslim. Kan?
Siapa yang berselawat kepada aku sekali selawat, Allah akan berselawat kepada dia 10 kali. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahawa kalaulah sekali selawat itu, dan beberapa imam juga, ulama-ulama hadis menyebutkan bahawa dalam tafsiran ni, Allah selawat ke atas kita, sekali selawat Allah lebih baik daripada kita beribadah sepanjang tahun. Subhanallah. Ini kemuliaan Allah bagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita kata, selawat saja. Selawat Ustaz, hari-hari selawat. Takkan tak selawat. Sebab apa? Rukun solat ada. Kan? Tak selawat Nabi kan. Hari-hari semayang solat lah kan. Takkan tak selawat kan. Macam tu tak habis lah. Kan? Selawat Nabi tu lepas daripada tu pun kena juga. Selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak tuan-tuan ikut kita tuan. Seboleh-boleh lagi banyak lagi baik. Tanda hadir kita dengan Rasulullah. Kan? Tu ada peluang tuan-tuan. Ada rezeki sikit. Kan? Pergilah. Pergi buat umrah, pergi Madinah. Kan? Lagi best sebab apa? Kita dapat memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5 kegembiraan. Dan Syekh Abdul Bas menyebutkan 5 kelebihan di dalam kitab dia Fadail Madinah ilal Hujjaj, mengatakan bahawa kelima kelebihan orang-orang yang melakukan, yang berada di Madinah, antaranya apa? Rasulullah akan menjawab salam. Rasulullah jawab salam bagi sesiapa yang memberi salam kepada dia. Ya, kita pergi makam Nabi kan, Nabi para anbiya, dia dekat kubur fi hayati, Nabi sebut, maka mereka hidup. Mereka menjawab tak? Menjawab. Setiap daripada salam-salam kita akan dijawab kan. Mustahil tak? Tak mustahil bagi Allah. Kemuliaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu kelebihan. Kenapa kita nak kurangkan kelebihan di situ kan? Jadi kita boleh bagi salam kepada Nabi. Dan Nabi menjawab. Kemudian kita dapat menziarahi baginda Rasul, makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang menziarahi makam Rasulullah, siapa yang dah pernah menziarahi makam Rasulullah, dia akan merasai sendiri macam mana dia menziarahi Nabi. Tapi dia tak pernah mimpi Nabi. Saya billahi ta'ala tak pernah mimpi Nabi. Tuan-tuan mungkin dah pernah. Ada pernah? Ada sini ya? Ada? Haji pernah? Tak pernah? Nah kan? Insya-Allah. Di belakang dah hitam tu? Pernah? Ada? Tak pernah agak? Kan? Ada yang pernah tahulah kan? Siapa yang pernah tu masya-Allah. Kan? Tapi saya tak pernah. Tapi tu walaupun saya tak pernah, tapi bila saya bagi salam kepada Nabi di makam Rasulullah, seolah-olah saya rasa Nabi tengok saya. Saya rasa. Saya tak pernah nampak, tapi kita tak tengok, tapi kita rasa Nabi depan kita. Sebab apa? Sebab depan itu adalah jasad makhluk Allah yang paling mulia, tuan. Takkan tak rasa, tuan. Mesti rasa punya. Betul? Kan? Kemudian bila kita minta ampun, di situ mana kita ambil keberkatan di bumi Madinah, iaitu terdapatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, maka orang yang menziarahi kubur Nabi, makam Nabi, walaupun hadis ni hadis dhaif, tapi dia periwayatan dia dhaif, tapi dia bukan maudhu. Tapi bolehlah juga dijadikan juga bahawa tak mustahil lah siapa yang pergi ke makam Rasul mesti akan mendapat syafaati, mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian didoakan bagi dia 2 keberkatan berbanding Mekah. Sebab apa? Satu, di bumi Madinah itu Nabi doakan. Kedua, kerana terdapatnya jasad baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita tak nampak kan. Kita nanti dekat pada mahsyar nanti 2 syafaat dia kita dapat. Syafaat Quran dan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tak rebut syafaat ini kan. Kan? Kita tidak rebut. Jadi tuan-tuan, kita dengan Nabi tuan-tuan, kalau boleh kita sentiasalah kan. Kita sentiasa minta kepada
kepada Allah supaya Allah memberikan kita syafaat bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuan. Jadi kita jangan sombong, tuan. Kan? Jangan sombong, tuan. Kita dengan Nabi, tuan, kalau boleh kita jangan sekali-kali lupa Nabi. Kan? Kita ikut akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tanda cinta kepada Nabi, Syekh Muhammad Utsaimin sebutkan bahawa dia akan mengikut sunnah dan akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu hari dia tengok sunnah Nabi, akhlak Nabi, dia ikut. Dia buat, tuan. Contoh, tuan pakai kopiah sebab apa? Sebab Nabi tutup kepala. Kita dapat pahala sunnah. Kan? Itu benda-benda simple, tuan. Yang kita boleh buat, tapi kadang kita terlupa nak ingat Nabi, tuan. Tapi kita niatkan kita nak ikut sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita, tuan-tuan, kan? Jadi kita jangan rasa sombong, minta, tuan. Minta selalu doa, kan? Kita kadang-kadang kita rasa manusia ni dia jadi sombong sebab apa, tuan? Sebab 4 perkara, tuan. Yang pertama, dia sombong bila dia ada ilmu lebih, tuan. Ni ilmu lebih manusia bahaya, kan? Ni benda yang kita kena jaga baik-baik, tuan. Kan? 4 benda yang menyebabkan manusia sombong. Sebab ilmu lebih. Kita rasa kita ada ilmu lebih, kita tahu semua. Kan? Kita rasa kita ada ilmu lebih, kita tahu semua. Hatta baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri pun, Nabi sendiri ni, Nabi sendiri ada benda-benda yang Nabi tak tahu, Nabi diamkan dulu. Nabi tunggu wahyu sampai dulu. Tak ada Nabi memandai-mandai lah. Kan? Pernah satu ketika orang Yahudi tanya kepada Nabi, dia kata kalau dia betul Nabi, aku akan tanya dia 3 soalan, 2 soalan dia boleh jawab, 1 soalan dia tak boleh jawab. Tapi kalau dia jawab, dia pandai reka. Dia reka sendiri tu. Dia ada sahih. Kan? Kalau dia jawab ni, mana reka lah. Mana dia bukan Nabi. Dia mesti takkan dapat jawab 1 soalan ni. 2 soalan dia boleh jawab, 1 soalan tak boleh jawab. Kan? Jadi soalan yang pertama apa? Tanyalah, inilah sebabnya penurunan kisah apa? Tanyalah berkaitan dengan Ashabul Kahfi yang tadi kita cerita. Ni sebab. Tapi nuzul ayat ni, Quran ni, cerita surah Kahfi ni, dia turun sebelum apa? Sebelum Nabi hijrah. Ni surah Makkiyah. Jadi turunnya sebab apa? Turunnya bila mana orang Yahudi tanya 3 soalan ni kepada Nabi. Jadi bila tanya, Nabi waktu tu kata, Nabi buat apa? Nabi kata, nanti aku jawab besok. Nabi tak sebut insya-Allah. Bila Nabi tak sebut tu, ayat Quran tu lambat sikit. Sebab apa? Sebabnya kalau baca surah Kahfi tu awal-awal, Allah suruh segala puji hanya daripada Allah. Segala-galanya daripada Allah. Allah suruh balik kepada Allah. Kan? Jadi sebab tu je. Kan? Jadi waktu tu dia tanya soalan berkaitan dengan Ashabul Kahfi. Bila tanya berkaitan dengan Ashabul Kahfi ni, maka Nabi ceritalah pasal apa? Ialah pasal Zulkarnain ni. Kan? Zul ni pemilik, Karnain ni 2 tanduk, kan? Jadi ada banyaklah pendapat. Ada yang kata Alexander the Great, ada yang kata Cyrus the Great, kan? Tapi dua-dua tu berlaku sebelum daripada kelahiran Nabi Isa alaihi wassalam. Kan? Mula tadi Kahfi, surah Kahfi. Kahfi tu berlaku pun pada sebelum kelahiran Nabi Isa alaihi wassalam. Kahfi ni, penduduk Kahfi ni dia orang tertidur berapa lama tidur? 300 kan? Salasa mi'ati sinina wazdadu tis'a, kan? Maknanya 309, kan? Allah katakan dan tambah dengan 9, wazdadu tis'a, kan? Dan ditambah dengan 9. Tu yang kata tu Quran ni mendahului, kan? Sebenarnya kalender hijrah tak keluar lagi waktu tu. Tapi Allah dah cerita dah perbezaan kalender Syamsiah dengan Qamariyah. Kan dah cerita dah, Allah cerita awal dah. Kan dalam surah Kahfi tu. Padahal belum lagi ada kalendernya.
Yang ada Masihi. Sebab apa? Yang berlakunya peristiwa tu 200 sebelum Masihi. Peristiwa yang diorang tidur tu 200 sebelum Masihi. Dan ketika mana pemuda kafir ni ditidurkan waktu tu, dia bangun waktu zaman bila? Waktu time tu Nabi Isa dibangkitkan. Bila Nabi Isa dibangkitkan, Nabi Isa kata apa? Lepas 100 tahun nanti ada pemuda yang akan bangkit nanti. Lepas 100 tahun nanti ada pemuda yang akan bangkit. Dia ni orang yang beriman, yang mereka ni tidur selama 300 tahun. Lepas 100 tahun, jadi orang pun tunggu, kan? Hawariyun ni semua kan tunggu. Jadi memang betul-betul lepas 100 tahun munculnya pemuda ni. Dia kata benarlah apa yang disebut oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi dah ceritakan benda tu. Jadi tapi Quran dah cerita 300 tahun. Jadi kenapa 300 tahun? Yang 309. Sebab apa? Kalau ikut kalender Masihi, Syamsiah, iaitu 300 tu, kalau orang kata 100 tahun kalender matahari bersamaan dengan 103 tahun kalender bulan, iaitu hijrah. Kan? Jadi maknanya kalau kira-kira lah tuan, lebih kurang setahun tu kan, lebih lah daripada orang kata, kalau kita ni kata, kalau kata setengah abad ke kan, kira macam lebih kurang kita ni kalau 50 tahun ke apa, 30 tahun ke, kita akan lebih lah setahun daripada usia asal kita. Jadi kalau kira hijrah ni memang kita rasa kita tua lagi lah. Tapi kalau kalender Masihi masih muda lagi lah, kan? Jadi macam tu. Tapi Ustaz, Allah dah cerita tak? Allah dah cerita dalam Al-Quran. Tapi itulah yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikatakan bahawa mereka ni orang yang beriman. Kemudian cerita pasal Zulkarnain. Zulkarnain ni siapa? Kan? Tapi Zulkarnain ni dikatakan bahawa ada riwayat kata Alexander the Great, ada kata dia Alexander the Great 300 sebelum Masihi. Kan? Cyrus the Great 500 sebelum Masihi. Tapi pendapat yang paling kuat yang saya ambil lah, sebab Cyrus ni sebab dia orang Persia, dia orang Iraq, dia orang Timur, so lebih kepada dia lah. Kan? Alexander the Great ni dia belah-belah Europe sana, Rome kan. Jadi dia Mak Saleh kan, dengan dia mencerita pun macam-macam kan. Jadi Cyrus ni lebih kuat, tapi dia sebelum Alexander the Great. Tapi wallahualam, tapi Allah tak cerita dan Allah tak suruh mention pun siapa orang tu, tapi nak katakan kehebatan dia. Tapi soalan tu dijawab. Dan yang ketiga barulah dia tanya. Ni soalan ni kalau Nabi dapat jawab memang kelentong. Memang dia bukan Nabi lah. Apa soalan dia? Dia tanya berkatan, wa yas'alunaka anir ruh. Tanya berkaitan dengan ruh. Kulir ruhu min amri rabbik. Sungguhnya ruh ni kerja Allah, bukan kerja aku. Aku tak tahu apa. Ni kerja Allah. Kul innani utituhu min ilmin indi illa qalila. Sungguhnya aku ni tahu sikit saja. Tak ada banyak pun cerita pasal roh ni, aku tak tahu. Yang tahu lebih itu adalah Allah. Tapi ada orang pernah bertanya kan. Dan saya pun pernah beberapa kali orang tanya pasal roh kan. Tak tahu orang muda sekarang suka tanya pasal roh. Apa dia suka dengan roh tak tahu. Banyak tengok Netflix kan. Tengok cerita pocong apa kan, tengok roh hidup balik ke. Tu kan movie pun main peranan tuan-tuan Kadang-kadang tengok kan, movie Indonesia kan banyak keluar sekarang ni kan. Tengok on top dekat nombor 1, movie Indonesia hantu, pocong. Tu dia ingat roh banyak kan. Sebenarnya roh tu Nabi dia jawab, lu lah, aku tak tahu kan. Kau jangan tanya aku soalan roh ni. Tapi saya beberapa kali orang tanya pasal roh, muda-muda kan. Di sini banyak usia 40-an kan. Tapi muka muda lah. Tapi nampak kan. Tapi banyak tuan Saya kalau tengok mesej saya pun dia. Orang tanya tuan. Pasal roh. Saya pun pening. Mula tak tahu. Pasal baru tengok cerita. Oh, rupanya ada orang Yahudi pernah tanya. Nabi pun cakap aku pun tak tahu. Takut saya nak jawab. Jadi saya jawab balik soalan ni. Memula tu tak terdiam jugalah. Tapi bila kita baca baru tahu. Rupanya Nabi pernah jawab benda ni. Jadi kita tahu bahawa Nabi saya kata apa? Kulir ruh min rabbi. Sungguhnya ruh ni kerja Allah. Bukan kerja kita.
Kita tak payah tahulah. Kerja Tuhan, biar Tuhan je kerja lah. Bukan kita punya hal. Tuhan tak cerita. Sebab je Tuhan tak cerita, sebab keterbatasan kita. Kan? Kita tak mampu. Kalau kita tahu, Allah cerita, mungkin kita lagi pening boleh. Baik tak payah cerita. Kan? Ada sebab-sebab Allah tak cerita. Kan? Kita sambung sikit ya. Kita habis yang 4 ni. Sebab saya nak khulasahkan, apa orang kata, gulungkan apa yang dicerita oleh Syekh Abdullah Abbas dalam kitab Musyafahatul Akhlaq Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini direlatekan benda ni, tapi cantik buku dia nipis. Saya beli dekat kedai buku dekat Mekah tu, ada buku dia tulis. Syekh Abdullah Abbas ni mufti Mekah lah. Dia pernah jadi satu ketika tu. Jadi dia khulasah dia, penutup dia tu, dia ceritakan kenapa kita sombong dengan Nabi. So yang 4 tu, dia kata ni sifat manusia kan. 4 benda sombong dengan kita dengan Nabi ni. Tadi itulah yang pertama tu, bila ada ilmu kan, kita sombong kan. Kita sombong kan, ada lebih sikit ilmu, pandai baru belajar tajwid sikit. Kan, konon semua imam baca tak betul lah, kita betul lah. Imam baca kejap lah sikit, ni ra tak jelas ni, ra atas. Kita pula. Kita pula lah kan. Baru sikit kan. Imam semua salah suruh jadi imam tak mau. Belum lagi lah kan. Dulu lah. Dia sebab tu guru. Belakang. Ada jenis ni baru belum sampai seru. Dia belum sampai lagi. Dia sikit lah, belum sampai, dia saf depan je, belum sampai ke depan lagi lah, belum jadi imam lagi. Jadi tu kadang-kadang kita macam tu kan. Ada ilmu sikit, lagi mendapik dada kan, bahaya. Jadi sebab tu kita kena tengok. Kadang-kadang kita kena tahu bahawa kita ni manusia, Allah kata wa khuliqal insanu da'if. Kita ni mesti ada banyak kelemahan kan. Lemah banyak. Jadi kita ada ilmu sikit, Allah bagi lebih kat sini, tapi kurang kat lain pun banyak. Ada orang dia pandai bercakap, tapi tak semesti pandai masak. Betul? Tak ada orang pandai cakap, pandai masak, pandai berlawan, pandai ni, semua dia pandai lah. Tak ada orang macam tu kan. Ada mungkin robot lah. Robot ni, reka ni kan. Tapi tak boleh. Manusia memang macam tu. Kan? Kita ada lemah. Kadang-kadang kita cepat lupa pula. Kan? Ada cepat lupa. Kan? Kemudian kita banyak benda kita buang. Itu manusia. Jadi kemudian yang kedua kan. Yang kedua, kita ni sombong bila kita ada harta yang lebih kan. Harta yang lebih. Tak salah ada harta yang lebih, Syekh Abdul Abbas sebut. Dan dia pun, rumah dia pun besar lah. Tak salah. Kan? Siapa kata Nabi ni miskin, dia tak baca hadis habis. Sebab apa? Tengok dalam hadis sahih kan, bagaimana dia ada kisah bagaimana Nabi dengan isteri Nabi dalam Sahih Bukhari. Tengok bagaimana Nabi kan sediakan setiap isteri dia 1 biji rumah dan 1 ekor unta. Setiap isteri Nabi. Setiap isteri Nabi. Semua disediakan 1 biji rumah dan 1 ekor unta. 1 kenderaan, 1 rumah dia bagi setiap isteri. Bukan 1 isteri semua letak 1 rumah letak semua isteri itu, tak. Setiap, maknanya Nabi ada duit tak? Nabi ada kekayaan tak? Adalah. Bukan Nabi miskin. Kan? Kan? Ni kita kat Malaysia kahwin 4, 1 rumah semua. Alasan boleh berkompromi. Boleh orang kata bersefahaman. Lepas tu gaduh cerai semua kali. Habis macam tu Ada lah yang 1 isteri. Tapi Nabi tak macam tu kan. Setiap isteri dia 1 rumah 1 ekor unta. Atau ada hadis yang Sayyidatina Aisyah kata sebulan kami tak makan. Tapi bukan Nabi tak ada duit. Bukan Nabi tak nak. Nabi boleh makan. Nabi yang nak makan macam tu. Kan? Sebab bila Nabi minat Nabi minat paha kambing. Makan juga kambing. Faham? Tapi Nabi yang tak nak pilih macam tu. Sentiasa makan dalam keadaan kenyang. Tapi Nabi kaya tak? Nabi kaya. Kalau ikatnya. Hakikatnya Nabi kaya. Ya. Jangan orang kata semua lah, tak apalah, saya tak apa hidup. Saya tak nak kerja lah. Saya nak berzikir je 24 jam.
Kan? Mana boleh tak jadi macam tu. Kan? Dia kena juga cari kekayaan juga. Kan? Okey. Kemudian bila manusia sombong ni? Bila ada jawatan kan. Ada kedudukan kan. Tak pernah menang, tiba-tiba pelantikan dapat pengurusi majlis surau pula kan. Tiba-tiba menang lah kan. Sekali pencalonan terus menang. Nama tiba naik pula menang pula lah kan. Tak pernah lah kan. Tiba semua kat situ AJK mazuk tolak yang dah datang tolak tiba dia datang sekali puk menang lah. Terus lain macam pun jalan. Kan. Sorban lilit tinggi ke. Lain pun jalan, cakap pun lain kan. Pandai orang boleh. Batuk pun lain lah. Dia tak bunyi. tak boleh. Dia ke dalam sikit kan. Dia lain kan. Baru dapat jawatan sikit. Baru menang ketua kampung dah lain sikit. Cahaya macam YB, dah menang YB kan. Kalau menang YB tak tahu lagi dah jadi apa. Kan. Lain. Manusia dia akan berubah bila ada jawatan. Kedudukan. Dia akan berubah kan. Jadi dia jadi apa? Dia jadi sombong. Auzubillah kan. Dia jadi lebih sombong kan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir sekali, bila dia ada pengikut yang ramai. Kan? Dia tengok ramai orang seronok dengan dia jadi lain. Dia jadi sombong. Jadi takabur. Kan? Bila dia cakap tu ramai orang suka. Kan? Masa time dia cakap 2-3 orang tak ada apa lagi. Tiba-tiba kuliah ada ramai penuh. Dia jadi lain. Dia cakap pun dah lain. Kan? Dia cara nada dia pun berbeza. Dia jadi sombong. Hakikatnya tuan. Syekh Abdul Abbas sebab kelas dia panjang tapi saya pendekkan sebab kita dah isyak ni. Jadi kat hakikatnya dia kata apa? Dalam penutup ni katakan bahawa khulasah penutup dia kata apa? Kesemua sifat-sifat yang ada disenaraikan ini semuanya ada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada ilmu tak? Nabi ada ilmu yang tinggi. Nabi ada tak harta yang tinggi? Nabi ada harta banyak tak? Ada harta yang banyak. Nabi ada kedudukan tinggi tak? Nabi dipandang mulia. Diangkat sebagai pemimpin di kota Madinah. Kata orang Bahrain, setiap tahun Nabi tak minta pun. Setiap tahun kumpulkan rakyat dan semua duit, bagi hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap tahun orang Bahrain. Kan? Orang Jazirah Arab datang bagi harta sebesar banyak-banyaknya kepada Nabi. Bukan Nabi pilih. Bukan Nabi sebagai pemimpin je. Hatta Jazirah Arab semuanya menghormati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada pengikut yang ramai. Banyak tuan. Makin lama daripada sikit makin ramai makin ramai. Tetapi tuan, semua itu tidak memberi kesombongan. Kenapa kita tak mengikut akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata cinta Nabi tuan, kenapa kita tak jadikan apabila kita diduga ataupun diberi semua benda ini, kenapa kita tak melihat itu dengan akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan akhlak Nabi itu adalah jalan yang terbaik yang sepatutnya kita pilih tuan. Kan bila kita dah pilih apa kedudukan orang pandang kita jadi orang jadi lebih tunduk, jadi lebih orang kata lebih rendah diri kan. Bukan kita lagi bezalah. Kita tengok bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Nabi hebat, kita tengok akhlak Nabi, kita tengok ibadah Nabi. Sahabat-sahabat Nabi kita tengok sahabat-sahabat Nabi punya ibadah, masya-Allah, hebat-hebat. Tapi kita tengok Nabi sendiri lebih hebat lagi. Kan? Nabi kalau semayang kan, semayang zuhur kan, Abu Sa'id Al-Khudri menyebutkan bahawa pernah satu ketika Nabi jadi imam satu orang dan Nabi angkat takbir ni dah jadi rakaat pertama kan. Satu orang Ansar pergi ke hammam kan. Hammam ni apa? Tandas. Pergi ke tandas hammam fil baqi', dekat baqi', penguburan baqi' tu. Dulu kat situ tandas masa zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pergi kat situ, dia dah qada hajat semua, ambil wuduk semua, balik-balik. Waktu tu Nabi masih lagi di rakaat pertama menjadi imam untuk solat zuhur. Lama kan? Lama kan? Kan? Maghrib Nabi baca surah tu 70 ayat. Kan?
Dan tapi kita tuan, imam baca pendek cepat ramai jemaah. Kalau baca panjang tak ramai tak. Tapi nanya kita tuan, hakikat kena tengok bagaimana akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi jadi pemimpin, lagi Nabi banyak beribadah, lagi lama Nabi beribadah. Jadi kita tuan, kita tengoklah jadi kita boleh lepas menyambut Maulid Rasul ni. Jadi roh tu letaklah dalam diri kita tuan. Selalu cinta Nabi tuan, ingat Nabi tuan. Apa benda kita buat, kadang-kadang kita diberi satu nikmat ke apa, kita ikut cara Nabi yang terbaik. Kadang-kadang kita tak tahu nak ikut siapa tuan, kita ikut orang tuan. Kan kita tengok dekat TikTok ke, tengok dekat media sosial, kita tengok orang ni, kita rasa seronok, kita ikut dia. Kan? Tapi sebenarnya akhlak yang terbaik itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tanamkan diri kita, tunjukkan akhlak yang terbaik, ikutlah akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan tuan-tuan, kita cubalah sentiasa tuan-tuan, walaupun kita tak boleh nak mimpi Nabi, tapi banyakkanlah kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah, jadi saya kata, silakan. Sampaikan salam kepada Rasulullah. Okey. So maknanya sampai ke tak sampai? Okey. Jawapan dia kalau ikut ada juga ulama bahas berkaitan dengan salam ni sebenarnya. Ashfus salam, kan, sampaikan bagi salam. Kan, saya lupalah satu ulama ada buat kitab cerita pasal orang yang kirim salam ni. Kan, tapi ada bab lah, bukan kitab tu, tapi dia ada cerita pasal tu. Jadi sebenarnya kalau orang sampaikan salam tu tidak ada masalah. Adakah sampai salam tersebut? Jawapan dia sampai. Mudah kata sampailah. Tetapi kan, bezanya sebenarnya ulama sebutkan bahawa apa? Dia ada uraian panjang lah, tapi apa yang point ni kat situ, dia kata bahawa orang yang menyampaikan salam tu berdasarkan dia punya keikhlasan juga. Kan? Kalau contoh betul-betul dia bagi lebih, syafaat lebih kepada kita. Tapi yalah, maknanya dia bagi salam kan. Kalau contohnya kita, kalau orang kita bagi sampaikan salam, tapi kita tak tolong sampaikan salam aku. Kalau boleh sebut nama aku. Kan, tolong kan. Jadi dia pun betul-betul dia buat, dia tunaikan amanah tu kan. Sebab tu Imam Nawawi dalam kitab alamak lupa saya, tapi cerita pasal haji lah. Pasal lupa. Kitab Al-Mawdu'. Lupa saya. Nanti saya tengok. Tapi dalam kitab Al-Mughni pun ada juga cerita, Ibnu Qaddamah pun cerita juga bahawa kalau seseorang itu dia sampaikan salam, kan, dia sampaikan salam tu, maka bila dia sampaikan tu, kalau dia sampaikan dengan penuh keikhlasan, maka sampailah salam tu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia sampai secara umum pun, sampai je Nabi. Jadi kita tuan, kalau boleh kita, orang nak pergi buat umrah tu, kita suruh dia buat dua benda tuan. Tiga benda. Tiga benda lah kalau boleh buat. Satu tuan, salam lah, sampaikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tuan-tuan janganlah suruh dia sebut nama kita kalau boleh, tak payahlah. Kan? Sebabnya kita secara umum tu berkesian kat orang tu. Kalau dah 10 orang kirim, jenuh kan. Kalau masuk kat sana, dia suruh mana boleh duduk lama-lama kan. Jadi kita sampaikan salam kepada Rasulullah. Sampai tak? Sampai je. Kan? Tapi keutamaan itu lebih kepada orang yang sampai di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh tak? Boleh je. Tak ada masalah. Tapi keutamaan lebih fadilat ini kepada orang yang sampai di situ. Lebih syafaat itu kepada orang yang sampai. Tapi kalau kita nak pergi selalu, manalah cukup kadang duit kita selalu nak pergi. Seorang yang dah pernah pergi tu, kalau orang pergi kali kedua, ketiga tu, kita tengok orang tengok keluarga kita pergi, kita sampaikanlah. Sebab kita dah dapat fadilat yang lebih tu masa kita pergi sebelum ni. Kan? Tu kita sampaikanlah salam tu. Kemudian yang kedua tuan, jangan lupa kirim doa juga. Suruh orang doa kat multazam ke, doa kat kita. Doa tuan. Doalah apa-apa tuan. Kan? Kita kadang-kadang kita kirim doa panjang-panjang tuan, tapi faham-faham sikit. Bagilah sikit sumbangan kan, dia nak pergi sana kan. Ini buat dia, buat keras kan. Doa panjang-panjang, satu buku 35 bagi. Kan, dah sebut panjang tuan.
Bagilah sikit semangat bagi. Tak apa ni untuk kau belanja kat sana. Bagi sikit tuan. Kan? Kadang-kadang ada juga jemaah cakap saya Ustaz, dah lah kira panjang-panjang. Satu sampul saya bukan nak kira kan. Cakap. Sapi tu, faham panjang tu doa. Saya buka pun satu ni, kereta F4 tu belakang lagi. Belakang pun ada lagi. Tulisan tak habis kan. Kan? Tapi tuan bagilah sikit kan. Bagi dia semangat sikit kan. Bagi sikit tuan kan. Tu kedua. Ketiga tuan-tuan, kalau boleh kita suruh orang tu sana carilah orang-orang fakir miskin untuk disedekahkan. Kelebihan fadilat di sana berbeza tuan dari tempat-tempat yang lain. Itu benda yang kita tak boleh nafikan. Sebab dia ada hadis tuan cerita benda tu. Boleh insya-Allah. Okey, jadi 3 benda tu kalau boleh kita buat. Okey. Lagi. Okey. Insya-Allah jadi jangan lupa selalulah kita jangan lupa sentiasalah setiap hari tu Syekh Utsaimin sebut 3 benda ni setiap hari. Sirah Nabi, sunnah Nabi, sunnah atau akhlak Nabi, kemudian kenal Nabi tuan. Kemudian selawat ke atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Jadi kita tangguhkan majlis dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan sabirin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika وعظيم سلطانك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واستقامة في أعمالنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.